Yang pertama dan utama akan dikira ke atas seorang hamba itu pada hari kiamat ialah semayangnya. Fa'in soluhat, bila baik semayang itu, maka baiklah seluruh amalan-amalan kita. Wa'in fasadat, bila buruk semayang itu, maka buruklah seluruh amalan-amalan kita yang lain. Kalaulah semayang kita gagal, tak lulus, maka amalan-amalan kita yang lain dalam bahaya sebenarnya. Apa maksud fasad semayang itu, tuan-tuan? Fasad semayang itu, rosak semayang itu, ataupun rosak atau tak lulus. Maka para ulama memberikan 3 penafsiran. Yang pertama, tak semayang terus, tak semayang langsung. Itu mungkin bukan kita lah tu. Bukan kita, orang lain. Kita tolak tepi ni. Yang kedua, semayang tapi tak berapa cukup. Yang ketiga, semayang tapi tak berapa nak betul. Semayang tapi tak berapa nak cukup, saya cuba bantu masyarakat kita dengan buku saya ni, Ruksah Solat Kritikal. Saya cuba bantu masyarakat kita dalam keadaan apa keadaan sekalipun, sakit ke, sibuk ke apa, semayang mesti kita lakukan. Mesti kita laksanakan walau apa keadaan sekalipun. Tapi dalam keadaan uzur gitu macam mana? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesibukan gitu, ada caranya yang saya ceritakan dalam buku ni.